Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk nilai kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Melalui pembentangan ini, kami akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan nilai tersebut, impaknya terhadap masyarakat, langkah-langkah penyelesaian bagi mengatasi isu yang berkaitan serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan topik ini. Budi pekerti mulia merupakan tingkah laku yang baik, sopan dan berhemah yang perlu diamalkan oleh setiap individu dalam kehidupan seharian. Nilai ini sangat penting dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum kerana ia membantu mewujudkan suasana yang harmoni, aman dan saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu, amalan budi pekerti mulia juga berkait rapat dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Prinsip ini menekankan kepentingan adab, kesantunan dan nilai murni bagi memastikan perpaduan dan keharmonian negara yang dapat dikekalkan. Namun begitu, perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial pada masa kini telah memberi cabaran kepada penghayatan nilai-nilai ini, terutamanya dalam kalangan remaja. Pada masa kini, kemerosotan, adab dan penggunaan bahasa yang tidak sopan semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat, khususnya remaja. Pengaruh media sosial telah menyebabkan sesetengah individu menggunakan bahasa kasar, menghina orang lain dan menyebarkan kandungan negatif tanpa memikirkan kesannya. Selain itu, terdapat segelintir masyarakat yang kurang menghargai nilai murni seperti menghormati ibu bapa, guru dan orang sekeliling. Perkara ini menyebabkan hubungan sosial semakin renggang dan boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Di samping itu, pengaruh budaya asing dan gaya hidup yang moden turut menyumbang kepada kemerosotan nilai kesopanan dalam kalangan belia. Jika perkara ini tidak dibendung, ia boleh memberi kesan negatif kepada perpaduan dan keharmonian negara. Oleh itu, usaha untuk memupuk semula amalan budi pekerti mulia dan penggunaan perkataan yang baik perlu diperkukuhkan dalam kehidupan Bagi sehari-hari. faktor permasalahan pula, faktor yang pertama, pengaruh persekitaran sosial yang negatif. Individu yang sering terdedah kepada rakan sebaya atau komuniti yang mempunyai sikap negatif cenderung terpengaruh dengan tingkah laku yang tidak baik dan kurang menghargai perpaduan masyarakat. Yang kedua, kurangnya penghayatan terhadap rukun negara juga menyebabkan sesetengah individu tidak memahami tentang kepentingan nilai perpaduan, kesopanan dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Seterusnya, kurang penghayatan agama dan nilai moral boleh menyebabkan seseorang kurang menghormati orang lain serta mengabaikan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, kurang pengawasan dan kawalan daripada pihak yang bertanggungjawab seperti ibu bapa, pihak sekolah dan masyarakat. Ia juga boleh menyebabkan masalah ini semakin berleluasa kerana tiada pemantauan yang Seterusnya, berkesan. saya akan menerangkan impak pengamalan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat. Impak ini boleh dilihat dari dua sudut, iaitu kesan positif apabila nilai ini diamalkan dan juga kesan negatif apabila nilai ini diabaikan. So, untuk impak positif yang pertama adalah mencerminkan identiti bangsa yang beradab. Amalan budi pekerti dan tutur kata yang sopan menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia mempunyai nilai adab yang tinggi. Hal ini juga selari dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara. Yang kedua adalah mengharumkan imej negara. Apabila rakyat sentiasa bersikap sopan dan menghormati orang lain, negara akan dipandang sebagai negara yang harmoni dan bertamadun. Sikap ini juga akan memberi imej yang baik kepada Malaysia dan di mata luar. Untuk impak yang ketiga adalah mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk. Kesopanan membantu masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya hidup dengan lebih harmoni. Sikap saling menghormati dapat mengekalkan salah faham dan mengekalkan perpaduan negara. Untuk seterusnya adalah impak negatif. Untuk impak yang pertama adalah bahasa kasar akan menjadi semakin kebiasaan. Jika nilai budi pekerti kita diabaikan, masyarakat akan lebih mudah menggunakan bahasa kasar, terutama di media sosial. Perkara ini jelas boleh menjejaskan hubungan antara individu. Yang kedua adalah budaya komunikasi sopan semakin terhakis. Apabila masyarakat tidak lagi menjaga tutur kata, perbincangan mudah berubah menjadi pertengkaran. Hal ini kerana
Ia akan menyebabkan budaya berbincang secara baik dan beradab akan semakin pudar ataupun hilang. Untuk impak yang terakhir adalah mencetuskan ketegangan sosial. Penggunaan bahasa kasar atau provokatif boleh menyebabkan salah faham dan kemarahan. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi lebih serius apabila ia melibatkan isu-isu sensitif seperti kaum, agama dan institusi diraja. Jelaslah bahawa prinsip kesopanan dan kesusilaan sangat penting dalam membentuk masyarakat yang beradab, harmoni dan bersatu padu. Jika nilai ini diamalkan, perpaduan negara dapat dikukuhkan. Namun, jika diabaikan, ia boleh menyebabkan keruntuhan adab, ketegangan sosial dan menjejaskan keharmonian negara. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa solusi bagi menangani kemerosotan budi pekerti dan penggunaan bahasa yang kurang sopan dalam kalangan masyarakat. Pertama, penghayatan terhadap rukun negara, khususnya prinsip kesopanan dan kesusilaan, perlu diperkukuhkan. Pelbagai pihak seperti sekolah, institusi pengajian tinggi dan badan kerajaan perlu menganjurkan program pendidikan sivik serta kempen kesedaran agar masyarakat bukan sahaja menghafal, malah benar-benar memahami dan mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Kedua, institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sahsiah seorang individu. Ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik melalui percakapan dan tingkah laku yang sopan di samping memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak-anak sejak kecil. Selain itu, penggunaan media sosial secara berhemah juga perlu diberikan perhatian supaya pengguna perlu lebih bertanggungjawab ketika berkongsi pendapat serta mengelakkan penggunaan bahasa kasar atau kandungan yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Sikap berfikir sebelum menulis atau berkongsi sesuatu di media sosial juga perlu diamalkan. Akhir sekali, masyarakat perlu bersama-sama mewujudkan persekitaran sosial yang positif. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program sukarelawan dan aktiviti komuniti dapat memupuk nilai hormat menghormati, kerjasama serta semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Kepada rakan saya atas penerangan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya saya akan membentangkan dapatan hasil kajian berdasarkan temubuan telah dijalankan terhadap para responden. Untuk soalan yang pertama, majoriti responden memahami budi pekerti mulia sebagai sikap dan akhlak yang baik seperti menghormati orang lain, bertanggungjawab, bertutur dengan sopan serta membantu sesama manusia. Kebanyakan responden juga bersetuju bahawa amalan budi pekerti mulia sangatlah penting dalam kehidupan seharian kerana dapat mewujudkan hubungan yang harmoni, aman dan saling menghormati dalam masyarakat yang berbilang kaum. Selain itu, terdapat responden yang menyatakan bahawa amalan ini dapat mengelakkan salah faham dan pergaduhan yang berpunca daripada penggunaan kata-kata yang negatif ataupun yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Terdapat juga seorang responden yang berpendapat bahawa budi pekerti bukan sahaja perlu diamalkan melalui percakapan ataupun perbuatan semata, malah boleh diterapkan dalam diri dan niat seseorang secara menyeluruh. Seterusnya, bagi soalan yang kedua, semua responden bersetuju bahawa prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan merupakan prinsip yang paling berkait rapat dengan amalan tutur kata yang baik. Hal ini kerana prinsip tersebut menekankan tentang adab dalam pertuturan, penggunaan bahasa yang sopan serta sikap menghormati orang lain dalam komunikasi harian. Selain itu, seorang responden juga berpendapat bahawa nilai kesusilaan dapat membentuk moral yang tinggi dalam diri seseorang supaya sentiasa bercakap dengan berhemah dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan terdapat juga responden yang menyatakan bahawa prinsip ini sangatlah penting bagi mengekalkan perpaduan kaum serta mengelakkan perpecahan dalam masyarakat Malaysia. Soalan ketiga pula, majoriti responden mengamalkan kesopanan dan kesusilaan dengan menggunakan bahasa yang baik, menjaga nada percakapan serta menghormati orang lain ketika berinteraksi. Mereka juga mengelakkan penggunaan kata-kata kasar atau kesat atau juga komen yang boleh menyinggung perasaan orang lain, terutamanya di media sosial. Selain itu, terdapat responden yang menekankan penggunaan intonasi yang sopan ketika bercakap dengan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan untuk mengelakkan daripada salah faham. Terdapat juga seorang responden yang menyatakan bahawa penggunaan bahasa dan kosakata perlu disesuaikan mengikut umur, status dan identiti seseorang supaya komunikasi menjadi lebih sopan dan sesuai mengikut situasi. Seterusnya, bagi soalan yang keempat, majoriti responden berpendapat bahawa cabaran utama dalam mengekalkan tutur kata yang baik pada masa kini ialah pengaruh media sosial
yang membolehkan masyarakat bercakap secara terbuka tanpa batasan. Selain itu, responden juga menyatakan bahawa penggunaan bahasa kasar ataupun sikap cakap mengikut emosi semakin menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Dan terdapat juga beberapa responden yang berpendapat bahawa pengaruh persekitaran sosial yang negatif serta sikap setengah individu yang cepat menghakimi turut menyukarkan usaha untuk mengekalkan komunikasi yang sopan. Dan pendedahan teknologi kepada golongan muda tanpa pemantauan daripada pihak ataupun golongan dewasa yang sewajarnya boleh memberikan kesan yang negatif terhadap adab dan cara percakapan mereka di masa hadapan. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, majoriti responden berpendapat bahawa amalan budi pekerti mulia dan tutur kata yang sopan dapat dipupuk melalui peranan ibu bapa, guru dan masyarakat yang menunjukkan contoh teladan yang baik kepada generasi muda. Dan kebanyakan responden turut menyatakan bahawa didikan sejak kecil amatlah penting kerana anak-anak mudah meniru tingkah laku dan cara percakapan orang di sekeliling mereka, terutamanya ibu bapa mereka. Dan seorang responden turut mencadangkan agar kempen kesedaran tentang kepentingan peribahasa dan akhlak mulia perlu diperbanyakkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan inisiatif ini dapat dilakukan bermula daripada pihak sekolah dan pihak kementerian. Di samping itu, terdapat juga responden yang berpendapat bahawa penggunaan media sosial untuk golongan muda perlu dikawal dan tindakan tertentu boleh dikenakan terhadap individu yang menggunakan bahasa yang tidak sopan supaya nilai kesopanan dan kesusilaan itu dapat terus dipelihara. Maka secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai pemahaman yang baik tentang kepentingan budi pekerti mulia dan amalan tutur kata yang sopan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran, terutamanya akibat pengaruh media sosial, nilai kesopanan dan kesusilaan masih dapat dipupuk melalui didikan, contoh teladan dan juga kesedaran dalam masyarakat. Sebagai kesimpulan, pengamalan budi pekerti mulia dan baik tutur kata merupakan elemen paling penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, aman dan saling menghormati. Dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, nilai kesopanan dan kesusilaan perlu terus diamalkan bagi memastikan perpaduan dan keharmonian negara dapat dikekalkan. Walaupun perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak manfaat, ia juga memberikan cabaran kepada penghayatan nilai budi pekerti, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memupuk nilai murni dan menjaga adab dalam komunikasi harian. Dengan penghayatan yang berterusan terhadap prinsip rukun negara serta kerjasama daripada keluarga, institusi pendidikan, masyarakat dan kerajaan, Malaysia mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, bertoleransi dan bersatu padu demi kesejahteraan negara pada masa hadapan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.